Ya, bernama radio untuk anda bersama-sama dengan kami berdua waktu ini. Saya Natasha Aimi dan saya Ziana Nasir. Tiba masanya untuk kita bawakan kepada anda program Waspada. Ya, okey, topik-topik yang kita bawakan yang sangat penting sebenarnya Ziana. Okey, di mana di kali ini kalau kata kita lihat kan banyak perkara-perkara yang membolehkan kan, yang berpotensi membuatkan kita ni menjadi mangsa kepada keadaan. Dia tak kira lah sama ada kita ni jadi mangsa scammer ke kan, ataupun nak jadi mangsa jenayah-jenayah lain ke. Okey. Tapi yang paling penting, hidup kena sentiasa waspada. Betul. Dan dalam masa yang sama kita lihat juga, Tasha, saban hari ada saja laporan berkaitan dengan mereka yang menjadi mangsa scammer. Dan kita lihat dari segi teknik katanya, ya, kan? Modus operandi mereka. Cara mereka ni cukup licik, kadang-kadang tu mengelirukan kita. Jadi kita angkat hari ini topiknya ancaman scammer moden, licik mengelirukan. Jadi untuk menjawab soalan-soalan yang bakal kami ajukan ini, kita bersama-sama Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Cyber dari Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Assalamualaikum Prof Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Natasha, terima kasih Yana. Okey, baik. Bila cerita tentang meningkatkan tahap keselamatan cyber ni, kita tengok hari ini ianya menjadi semakin penting. Panjang sikit. Sebab apa, sampai hari ini kita lihat masih lagi ada yang menjadi mangsa kepada jenayah cyber ini kan, dengan scammer ini sendirilah. Dan dalam dunia penuh digital ini, ya Prof Datuk, apa yang mungkin perlu difahami oleh masyarakat kita ni agar mereka ni cakna, sentiasa berwaspada kan, dengan keadaan mereka ni boleh ataupun boleh menjadi mangsa kepada jenayah scammer ini. Okey, terima kasih Natasha. Soalannya bukan siapa, tetapi bila. Mana kata anyone, sesiapa saja di dalam yang dengar radio ini ataupun yang warga Malaysia, mereka kemungkinan akan jadi mangsa. Kerana bila profil kita tengok bahawa dia daripada profesor, pilot, cikgu, orang pencen, pegawai kerajaan, bekas ketua pengarah, semua dah pernah jadi mangsa ataupun survivor. Jadi saya nak, kita sebut waspada, saya sebut awas pada. Awas media sosial dan permainan dalam talian. Itu kempen kita kita tagline dia, awas pada, awas media sosial dan permainan dalam talian. Very dangerous kerana bila kita membina application ataupun medsos ini, media sosial ini, kita kan bina bersama tim dia tu bukan hanya sistem developer ataupun programmer, sistem analyst, tapi kita juga bila kita tu makna kata mereka ni yang bidang IT, saya bidang IT, orang yang dalam bidang IT industri ni, mereka juga membawa masuk psikologis, sekretaris. Jadi bila kita pegang saja medsos ini, kita menjadi ketagih. Kita panggil dadah digital edition. Dan Malaysia, kalau mengikut source yang kita dapat daripada data daripada nama National the State of Scam Report 2024, kita dilaporkan kehilangan US dollar 12.8 billion. Ini laporan Mail 3 Oktober 2024 last year. Tapi kalau this year saya jangka dia lebih meningkat dan dia merupakan 3% daripada GDP. Jadi ini kerugian yang amat besar. Dan kalau sebut warga emas, pesara, semua dah kena. Accountant ini hilang RM2,000 sebelum rugi dia dapat RM2,000 sehingga hilang 1.33 juta. Ini accountant. Ini laporan Januari 2024 oleh Berita Harian. Jadi terlalu banyak financial workers pun hilang. Kalau di Hong Kong, financial worker hilang 25 million through deepfake. Jadi pelbagai, dan kempen kita dah buat dan saya mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita punya 997 ni dulu hanya 8 pagi hingga 8 malam. Dan yang scammer pun pandai. Masa weekend dia scam. Jadi kita nak telefon salah satu kita kenal mangsa scam, dia kata nak call Sabtu, Ahad tak jawab. Sekarang ni alhamdulillah 24/7
24 times 7, 24 kali 7. Dan inilah saya dengan Puan Maimunah mengasaskan gabungan bertindak anti-scam. Kita perlu bukan saja bernama kempen, tapi alhamdulillah Selcom dah buat kisah benar through TV3 dan bank negara pun involve, bank-bank dan juga telco dan juga semua NGOs. Kita kena terlibat, bukan soalannya siapa yang akan kena, tapi bila kita akan kena. Okey, sangat menarik. Itu dia dari segi orang kata baru dia bukan menarik pembicara saja, Zainal, menyeramkan. Ya, betul. Kalau menarik ni satu benda yang bagus. Tak menarik untuk kita bincangkan dan kupas lebih lagi. Maksud saya begitu, Prof Datuk. Scary, yes, Ya, exactly. sangat menakutkan. Menakutkan, tadi, exactly, yes. Prof Datuk dah sebut dah Puan Maimunah, survivor Puan kita. Maimunah. Ya, ada bersama-sama dengan kita waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Ruangan masa dan juga waktu ini kan alang-alang dah ada bersama-sama dengan kita. Mohonlah untuk Puan ceritakan, kongsikan bagaimana sebenarnya Puan memproses tawaran yang diterima sebelum Puan sendiri menyedari itu adalah scam. Puan telah pun di-scam. Okey. Ini terjadi pada bulan Mac 2022. Saya bukan ditawarkan, saya ditakutkan. Kerana MO untuk modus operandi kes saya ni masa tu dipanggil Macau scam. Dia menggunakan teknik menakutkan kita dan meyakinkan kita bahawa kita telah melakukan kesalahan. Dan dia menggunakan ayat-ayat yang seolah-olah dia itu tahu saya ni pernah kerja di mana, saya tahu tentang Official Secrets Act, saya tahu tentang macam-macam tentang pentadbiran, ya, dan dia telah menggunakan teknik itulah menakutkan kerana mengatakan bahawa saya telah membuka akaun saya telah di Kota Baru dan akaun saya di sebuah bank dan akaun saya tu telah digunakan oleh seorang penjenayah dan penjenayah itu telah pun ditangkap dan dia telah membuktikan bahawa dia telah menggunakan akaun bersama dengan saya tu untuk money laundering, untuk drug, untuk prostitution dan sebagainya. So masa saya kena tu hari Khamis. Ya, hari Khamis. Masa tu dia selalu beroperasi Khamis Jumaat sebab Sabtu Ahad dah cuti kan. So masa tu dia kata bila disebut gitu dia kata Puan Maimunah, you have to be careful sebab penjenayah ni tahu where you stay. Don't tell anyone. So dia kata kalau tak percaya saya akan call, kononnya dia ni ACP, nama dia ACP Ravindran daripada IPK Kota Baru. Dia kata saya akan call kepada Bukit Aman dan pakai walkie-talkie. Okey. Masa tu saya dah terkejut. Jadi saya takkanlah logik ya orang guna walkie-talkie kepada Bukit Aman. Lepas tu dia kata because Bukit Aman pun kata yes, Puan Maimunah punya account telah gini. So dia kata you be careful, tomorrow dia kata someone from AMLA, Bank Negara akan call you because duit ini money laundering. So the next day, and then dia kata jangan cakap dengan siapa-siapa, stay in your room, be quiet, don't tell anyone. So I pun diam aja. So the next day tu I was scared. Pasal the next day tu about the same time, that was Friday, hari Jumaat. Dia kata Miss Teo tu pula datang. Now, this is where saya selalu ingatkan dalam kempen-kempen yang saya ikut serta bahawa saya telah dipukau. Tapi bila saya sebut dengan orang-orang bijak pandai, dia kata mana ada pukau. Saya kata pukau ni dia seperti neuro-linguistic programming. Dia menggunakan teknik suara dan dia menyebut suara saya dekat 10 kali. Puan Maimunah. Dia bukan pakai puan pun. Maimunah. Sekat 10 kali sehingga saya came into a stage of false confidence. Saya macam tergamam dan saya hayal. Di situlah dia kata nanti akan ada a message datang dalam WhatsApp. Maimunah, you don't focus on the message. You focus on the number. So I pun bagi dia all the number. Dengan number itulah dia create internet banking between my bank and tabung haji. Saya hilang 75,000 duit tabung haji dalam masa 15 saat. Dan ke mana perginya setelah disiasat oleh PDRM? Dia pergi kepada mule account holder 2 orang. Satu orang tu di Setiawan, satu lagi tu kat KL. So lepas tu lah saya stres, saya marah, saya geram, saya malu sebab kawan-kawan saya kata saya bodoh. Yang kawan-kawan saya yang berpangkat tinggi-tinggi tu semua kata saya, why you so stupid? Saya kata awak kan tahu saya ni tak stupid.
Saya pegang jawatan tinggi dulu dalam kerajaan. Kenapa pulanya awak kata saya stupid? Dia orang tak percaya benda tu boleh terjadi. MO tu boleh terjadi. That was a Macau scam. After that, I decided, kenapa Allah pilih saya? Kenapa Allah pilih saya? Masa itulah saya viralkan satu voice note, pergi merata-rata seluruh dunia, dan salah seorang yang dapat voice note saya tu adalah somebody very high up dekat cyber security. Dan lepas itu, seperti Prof Fauzan sebutkan tadi tu, saya gerakkan satu grup bernama Gerakan Bertindak Anti-Scam. Masa tu kita 4-5 orang aja, Prof. Betul. But later kita dapat MBM, kita dapat ABIM, kita dapat PDRM, kita dapat Bank Negara, kita dapat MCMC bergabung dengan PDRM. So bergabung sekali untuk melakukan satu program namanya Jelajah Anti-Scam. Masa tu saya dah tak menggelarkan diri saya mangsa scam. Saya jadi survivor ni, dia bangkit dan dia lawan. Dan saya telah pergi merata-rata tempat untuk bercakap dengan orang, terutama sekali semua orang kena tahu MO. Dan antara jasa Puan Maimunah dan Jibas ini kepada bertindak anti-scam, kerana desakan kita, alhamdulillah, kerajaan mendengar dan menubuhkan 997 ini. Dan dia juga mendengar kerana daripada 8 pagi ke 8 malam sekarang dah 24/7. Dan berketatkan, dan kita kata pekerjaan anti-scam ni bukan Puan Maimunah seorang. Bukan sebab yang mangsanya, yang survivor je, yang hilangnya depositor. Bank-bank ada insurans. Jadi kita minta bahawa bank negara, bank lain bersama kita, bahawa walaupun you tak hilang, tapi ini kita berlaku dalam bank you. Walaupun tak Celcom kata it's not nothing to do with us, Celcom, Maxi, Digi dan sebagainya, tapi berlaku di dalam telco you. It's happened through your phone. I mean jadi sama-sama, we are not pointing fingers to each party or whatever party. Cuma kita nak kita kena kerjasama. And this is serious matters because it's a 12.8 billion US dollar. Mengikut kajian kami lah our group ni, yang paling teruk dan paling havoc sekali ialah investment scam. Sebab scammer ni dia pandai, dan orang yang jadi scam victim ni dia berulang-ulang kena scam berulang-ulang. Kalau dia dah hilang duit first time tu, dia nak recover balik duit tu, dia masuk lagi. Okay, investment scam is the highest in terms of the quantum lah, Prof? Hari ni saja laporan pada Asro Awani, 2.7 million perunding minyak rugi. Ini kalau perunding minyak ni bukan orang sembarangan. He's a big guy. Tapi dia hilang 2.7 million dan muda lagi, 37 tahun. Itulah Prof, Datuk. Kita kadang-kadang tertanya-tanya juga kan. Tadi bila Puan Maimunah bagi tahu kan tentang macam pukau moden. Sebab kita tahu mangsa-mangsa ni, mereka ni profession class A. Kan, semua bijak pandai. Kan, semua mesti akan ada rasa ragu-ragu kalau kata kita dengar macam je bunyi ni kan. Sebab orang bukan biasa-biasa. Kan, memang orang luar biasa. Namun bila kita tengok ialah teknik-teknik ke, saya tak pasti apakah ia, bagaimana sebenarnya perkara ini boleh berlaku kan kepada, ialah kalau kita tengok secara keseluruhan, tak kira lah kita ni orang yang bagaimanapun, tapi dengan jumlah yang besar, mereka kehilangan jumlah yang besar bagi setiap orang yang mangsa ni. Jadi sebenarnya apa yang perlu mereka kena tahu untuk protect diri mereka ni daripada menjadi mangsa tu? Saya ingat yang sesuai menjawab. Cantik. Puan Maimunah. Pada saya, through the process dan ada dia punya solution. Dan saya tambah sikit lepas tu kalau ada lah. Dan saya kata tadi kan, memang dah ada gerakan. Tetapi pada saya lah, sebagai seorang scam survivor, saya kena ucap terima kasih kepada Kementerian Komunikasi yang telah menerajui jelajah anti-scam. Kami dah pergi kepada 10 state government berkolaborasi. Jelajah anti-scam. Tetapi yang saya sedih sangat tu sebagai seorang survivor ialah apabila rakyat kita pergi kepada program kita tu, bila orang tengah bercakap, dia bercakap atau dia main telefon. Itu yang saya pantang bila saya lihat. Bila saya berada di situ, saya duduk sama-sama dengan diorang dan saya perhati. Bila saya punya turn tidak ada technical terms. Mine is from my heart. Saya bercakap daripada pengalaman saya akan kata, tuan-tuan dan puan-puan, dengar sini, jangan main telefon, jangan bersembang. Tu dia mak marah tu. Memang macam itulah style saya kan. Semua terkejut.
Awak tadi 3 orang. Oh. Masa saya duduk di situ 2 jam orang bercakap mengenai teknikal di sana. Awak main telefon. Apa hal? Kami datang jauh. Kami spend a lot of money, dia jelajah itu scam. Sampai Sabah Sarawak. Sampai Sabah Sarawak semua. Tapi awak datang, lepas tu kita Datuk MCPF dan lain-lain organisasi membuat pameran. Macam-macam ada. Saya pasti orang yang mengambil pamphlet itu tak baca. Hanya sekadar ambil saja. Ini tipikal orang Malaysia. Maaf ya orang Malaysia. Ini semua duit tahu, duit. Jadi, yang ketiga yang saya selalu marah, jangan bertuhankan duit. Yang keempat yang saya selalu tegur ialah awak orang-orang muda kat sini. Dengar sini baik-baik. Bila kamu dah datang dengar apa yang dicakapkan, benda teknikal semua, mak-mak kamu tu, kamu kena bagi tahu mak dengan ayah kamu tu apa all this, what is this all about. Ini tak. Kalau kat rumah, kalau tak main telefon dengan girlfriend, dengan WhatsApp apa semua, kau main telefon, main game. You see? So we have done our best ya Datuk. Letih tau. Kami bukan dibayar. Kami buat ni kerja ni pada saya ini adalah jihad. Betul? You know? Secara sukarela. Yes. Fisabilillah. Dan kami kadang-kadang macam saya ya, orang tua macam saya ni naik train tau 5 jam pergi kat Perlis. Tiba-tiba pergi kat sana ikut suka je, bercakap je sepanjang masa. Macam mana saya tak bantai? Saya boleh bantai sebab saya bercakap daripada hati saya. Macam Datuk semua mewakili NGO, PDRM, takkanlah boleh macam tu kan. Sebenarnya saya tak kisah. Okay. Sebenarnya selamatkan keadaan. Saya tambah satu. Kadang-kadang kita ni Malaysia ni, kita mudah percaya. Yes. Kita senang orang cerita je, mudah percaya. Simple. Ada 2-3 WhatsApp group beritahu tolonglah saya nak perlukan 2,000 saja. You bank in, lepas tu esok saya bank in balik. Dia tengok kawan dia terus bank in. Dia tak tanya betul ke, dia tak make phone call kata betul ke kamu. Takkanlah semudah itu. Dan kadang-kadang dalam 2-3 group saya check ni, kita buat analisa bahawa each group hilang 10,000 pasal macam tu je. Wahal kita tahu bila simple as that, satu kawan kita, you kena telefon dia cakap. Kalau dia tak angkat, mana penipu lah tu. Kedua, you cakap macam saya orang Kedah. Saya cakap Kedah, dia faham ke tidak? Dia tak faham. Kedua, kalau dia orang Kedah pun kebetulan kita cerita yang sulit sikit, dia tak faham. Ketiganya, bila you nak transfer duit, you tengok account number dengan kawan dia tak betul. Sedangkan account phone number WhatsApp dia atau Telegram dia kena hack. Jadi itu cara yang kita, dan kita kena contact lah kawan-kawan, verify, tabayun. Tapi orang Malaysia ni dia tibayun dulu. Tabayun. Surah Al-Hujurat, so kita tabayun, check the source, tapi kita tibayun dulu baru kita nak check source. Betul. Satu lagi saya nak pesan kepada warga emas. Kita ni generasi menyimpan. Maaf ya kepada generasi muda, awak semua orang-orang yang suka berbelanja. Betul. Suka pergi holiday, suka beli tudung yang mahal-mahal dan sebagainya. Kami ni kan buat kopi sendiri. You all pakai kopi yang berjenama. Jadi kepada orang warga emas, saya pesan, ini modus operandi of love scam. Love scam ni ramai kena, tetapi dia malu. Sebab apa terjadi? Sebab terutama sekali warga emas wanita. Dia ada duit, dia ada pencen, dia ada gratuity, dia ada simpanan dan sebagainya, tetapi dia sunyi. Love scam ni tidak bermakna lelaki muda dengan perempuan tua. It could be caregiver. Orang muda yang menjaga warga emas. Dia terlampau sangat percaya sampai kawan this young person bawa dia pergi bank dan sebagainya, dan dia bagi kad dia. Bila dapat kad, dia withdraw, dia dah tahu how much. Kita ada satu case. This titled lady, dia hilang 500,000. Banyak betul through investment scam. Ni saya nak baca Jun 6 2024, pesara hilang 4 juta terjebak pelaburan tidak wujud. Berita harian lagi, warga emas 84 tahun rugi 678,000, pelaburan tak wujud. Pesara guru rugi 1.22 juta Januari 19 2024. Dan penama accountant hilang 1.33 juta. Dua warga emas hilang 1.6 juta Februari 17-24. Jadi benda ni berlaku macam kita, itulah saya menyerulah semua pelbagai pihak, kita kena kerjasama. Saya appreciate bernama panggil kami dua orang ni, kerana benda ni meningkat. Tetapi tidak ada usaha yang serius.
dan bersepadu, Datuk. Bersepadu, integrate. So pihak berwajib kena take a lead, kena, sebab gini ya, dalam Madani kita ada satu tunggak yang panggil keyakinan, trust. Now, do we trust the system? Do we trust AI? Do we trust e-banking system? Puan Muhammad gunakan, dia kata dia tak mau percaya dah online banking ni. Dia dah tak cut buku Saya dia orang tak hilang keyakinan. Okey, bila saya kena, kawan-kawan saya yang daripada luar negara kata, di negara-negara maju dia ada senior citizen account. Alright, bila saya tak nak internet banking, saya ada masa banyak kot, biarlah saya pergi kat bank instead of duduk kat rumah boring, main telefon kan. Boring. Jadi bila saya keluar, saya boleh, sebagai orang tua, saya boleh bersembang apa semua kan. So bila saya pergi kat bank saya kata, oh tak boleh, kita dah internet banking. Saya kata, tuan, kalau tuan tak bagi, saya tak akan balik, saya tunggu sini sampai malam. Saya dapat balik buku bank. Dapat. Dapat. Satu lagi, customer kita ada pilihan. We have our rights. Satu lagi saya nak cakap, macam Datuk kata tadi, we must have an integrated grand agenda to address scam. Tak boleh orang ni buat sikit, orang ni buat sikit, orang ni buat sikit, tak boleh. Saya nak cakap, pada masa saya berkhidmat dulu, saya ada satu jawatan kuasa khas kabinet membentras masalah sosial. BMX was the Deputy Prime Minister then. He was the chairman. I was the secretariat. Integrated, interagency. It should be like that. Masa saya dah kena ni, masa saya sebagai survivor, pengalaman saya berpuluh tahun dengan perkhidmatan awam tu, saya buat satu memorandum. Dalam memorandum tu saya bagi kepada kerajaan dulu ya. Semua menteri dapat, semua 222 MP semua dapat. Tapi tak ada tindakan. Okey. Saya nak ulang bahawa kita kehilangan 51.2 bilion. Jumlah yang cukup besar. Banyak. Apa salah kita spend 1 bilion untuk projek ni? Okey. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Okey. Datuk, satu. Ringkas saja, Puan. Excited ni, dia order setengah jam. Habiskan, saya nak cakap satu perkara. Datuk dan semua orang selalu fokus on orang yang dah hilang duit, alright? Ataupun dah kena scam. Saya sekarang go a step further. Saya sedang menerajui satu program, menasihatkan, saya penasihat. My Scam Care. My Scam Care ni adalah satu center di mana kita nak pulihkan balik orang yang jadi mangsa scam itu dari segi psikologinya, dari segi kesihatannya dan sebagainya. My Scam Care ini sangat-sangat penting diwujudkan. Saya menyerulah kepada pihak berwajib, tolonglah bantu kami untuk mewujudkan dia sebagai pilot project dulu. Okey. Dan kita akan pulihkan balik semangat mereka, kerana mereka malu, mereka sedih, mereka marah, dan dia macam kes yang saya sebutkan tadi tu, kalau warga emas, dia akan attack first, dia attack you punya lungs. Hilang kata-kata, terkejut. All together. So My Scam Care is very very important. Okey, itu dia My Scam Care. Alright. Nanti lain kali boleh jemput kawan-kawan boleh jemput saya untuk bincang lebih lagi pasal benda ni. Menarik. Boleh. Perkongsian sangat menarik saya rasa. Dengan masa yang kita ada ni memang tak cukup, kena panjang lagi sebenarnya. Okey, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut agar tidak ada lagi kan mangsa-mangsa yang mudah ditipu oleh si scammer ini tadi. Itulah kerana dari segi ancaman siber ni, keselamatan siber ni sekarang ni makin kompleks ya. Mereka lebih licik, lebih mengelirukan, menggunakan pelbagai taktik yang tak pernah kita fikir pun. Okey, lepas ni kita mungkin berbincang lagi. Okey, baik, jadi ini saja masa yang kita ada. Apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih kepada scam survivor kita, Puan Maimunah, untuk perkongsian yang saya rasa ni memang betul-betul real kita dapat dengar ni. Ya, Puan Maimunah kena datang lagi lepas ni. Kena datang lagi untuk ceritakan dengan lebih lanjut lagi. Dan boleh. Dan tentunya kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin, Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Cyber dari Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita jemput kemudian. Ada sambungan lagi. Cantik. Okey, jadi kita akan berakhir di sini. Terus saja setia dengarkan kami Bernama Radio untuk anda. Anda sedang mendengar Bernama Radio untuk anda.